Kali ni Kak Ana nak share kek marble vanilla coklat sukatan cawan. 250 gram butter ataupun 1 cawan butter, sama je, lebih kurang. 1 cawan gula kastar. Kita mix dulu, kemudian kita masukkan sebiji demi sebiji 4 biji telur grade A atau B. Mix satu persatu sampai adunan kek jadi putih. 2 cawan tepung kek Kak Ana ayak. Kalau guna tepung gandum, campurkan dengan sedikit baking soda, baking powder. Jangan lupa masukkan 1 sudut esel vanila. Kemudian bila adunan kek dah sebati, bahagikan kepada 2 bahagian. Satu bahagian butter kek yang plain dan satu lagi bahagian Kak Ana campurkan dengan serbuk koko. Alas loyang yang ni saiz 6 dengan baking paper. Kemudian kita tuangkan adunan kek selang-seli antara vanila dan coklat, kemudian lorikkan di bahagian atasnya. Bakar pada suhu 180 selama sejam, ataupun boleh testlah dengan lidi kalau dah masak atau belum. Suhu ni bergantung pada saiz oven. Dan siaplah kek vanila, kek marble vanila dan coklat. Resepi sukatan cawan dari dan cara Kak Ana. Resepi ni sama je dengan base untuk butter kek mentega yang lain. Selamat mencuba.